yang berusaha penasihat Kelab Berkali Namik, Ustaz Hajar, dan juga wakil dari Al-Aqsa Sharif iaitu Encik Azrin, para pensyarah, staf-staf pelajar UiTM, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kerana di atas limpah kurnianya kita dengan diri kita dan juga rakan-rakan kita masih berpeluang untuk berada di dalam dewan dan yang penuh barakah ini untuk sama-sama mendengar perkongsian daripada tetamu kita yang didatangkan khas dari bumi Palestin sendiri. Saya sebagai pengarah program amat bersyukur kerana anda semua masih bersama-sama dan juga bersama-sama kami untuk mengetahui perkembangan Palestin di sebalik kesibukan kita dan di sebalik kepayahan kita mengharungi segala hidup mehnah dan payah di dalam kehidupan universiti ini. Masih ada di kalangan kita yang masih ada sedikit dalam diri kita satu perasaan kasihan dengan saudara-saudara kita yang merasa kita dengan sendirinya merasa bahawa mereka itu adalah saudara kita, dan disebabkan perasaan kesaudaraan itu kita boleh berada dalam dewan ini. Alhamdulillah. Objektif program ini ialah untuk menyedarkan bahawa masih ada insan-insan seperti kita yang masih diancam oleh Yahudi setiap hari dan tidak dapat mengharungi hidup-hidup mereka secara begitu senang seperti kita. Kita masih bersenang-lenang dengan kehidupan kita sekarang dan juga masih memikirkan untuk memenuhkan perut sendiri saja. Sedangkan mereka di sana masih tertekan dan juga ditekan oleh kerajaan mereka sendiri ataupun kerajaan Israel yang amat pelik jika dibandingkan dengan kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita tahu bahawa Syria sekarang sedang diserang oleh kerajaan mereka sendiri, rakyat-rakyat Syria, tetapi kita tak boleh melupakan bahawa rakyat-rakyat Palestin telah puluhan tahun telah diserang oleh Yahudi, dan juga mereka sebenarnya telah dihenyak, telah ditembak, dan lebih teruk lagi yang dan lebih kejam, mereka yang cedera tidak mendapat rawatan dan juga dibiarkan untuk mati begitu saja. Janganlah kita kerana satu berita di Syria telah diserang maka kita telah melupakan saudara-saudara kita di Palestin. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah sama-sama kita berdoa untuk mereka dan menceritakan apa ilmu yang kita dapat hari ini dan juga apa kisah yang kita dapat untuk memberitahu kepada masyarakat luar yang masih ataupun mungkin tidak tahu tentang perkembangan di Palestin dan juga di Syria. Dan insyaAllah malam ini kita akan terangkan daripada Palestin. Dan dalam hadis Rasulullah telah menyebut bahawa balighu anni walau ayat, maksudnya sampaikan dari aku walaupun sepotong ayat. Maksudnya kita semua boleh menjadi salah seorang daripada yang disebut oleh Rasulullah dengan menyampaikan sedikit saja daripada apa perkongsian yang kita dapat daripada hari ini. Saya tak berniat untuk bercakap panjang, so saya tinggalkan pentas ini dengan dua rangkap pantun. Dahulunya kita satu, sekarang kita berpecah seribu. Hanya kerana wang dan nafsu kita hilang kerajaan yang satu. Insafilah kesalahan yang lalu supaya keredaan Allah dengan kita. Ambil peduli saudara-saudaramu yang masih sengsara di tengah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih ucapkan kepada pengarah program perkongsian Palestin, Saudara nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Alhamdulillah, terima kasih saudara penutup majlis yang saya hormati, pengarah program Cik Syafiq Ruslan, Jawatan Kuasa Ahli Jawatan Kuasa Kelab Rakan Dinamik Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita dapat bertemu dalam satu program perkongsian Palestin. Saya datang atas kapasiti penasihat Kelab Rakan Dinamik, ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang hadir. Walaupun dalam masa yang singkat, tetapi Alhamdulillah keprihatinan kita, kepekaan kita terhadap isu Palestin adalah merupakan satu keinsafan yang hadir, kerana kita tahu insya-Allah bahawa isu Palestin dia bukan isu semata-mata kemanusiaan, tapi isu Palestin adalah isu akidah yang menyangkut tentang akidah kita. Sebab itulah kehadiran kita di sini bukan kehadiran semata-mata isunya adalah isu kemanusiaan, tapi insya-Allah dengan keyakinan kita, kefahaman kita bahawa isu ini adalah isu bersama umat Islam dengan kita insya-Allah. Sebab itulah marilah kita sama-sama melihat bagaimanakah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu merupakan salah satu yang akan memberikan kepada kita suatu bayangan bahawa Masjid Al-Aqsa adalah merupakan milik kita. Sebab itulah ia perlu kita ambil kembali, dan kita sebagai umat Islam yang berada di luar daripada Palestin ataupun berada di luar daripada negara Palestin, dengan ukhuwah Islam yang kita ada insya-Allah. Sebab itulah kita tak mampu untuk pergi ke sana, tetapi pertama sekali sebagai para pelajar insya-Allah, supaya kita dapat merasai bahawa isu itu isu kita, isu yang memberikan kepada kita untuk kita faham insya-Allah. Dengan adanya kefahaman kita, dengan kesedaran kita, kita akan membawa mesej kepada masyarakat. Ramai sebenarnya masyarakat masih ada keliru terhadap isu Palestin. Saya yakin kalau kita tanya pelajar UiTM sekalipun dengan questionnaire dan sebagainya, berapa ramai yang agak-agak rasanya bahawa isu Palestin adalah isu akidah. Soalan pertama. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun malam ni dalam keadaan yang kita ada ialah untuk memenuhi dewan ini memang ramai, memang memerlukan satu marketing dan sebagainya, tetapi dengan kehadirannya ini pun sebenarnya mencukupi untuk kita masuk dalam FB, masuk dalam Twitter, masuk dalam mana-mana untuk kita memberikan. Dan insya-Allah malam ni secara live-nya kita bawa daripada sahabat kita, daripada rakan kita daripada Palestin untuk memberikan perkongsian, dan mudah-mudahan perkongsian itu akan memberikan manfaat. Muslimin, muslimat sekalian, baru-baru ini pada bulan Ramadan yang lepas rakan saya pergi ke Palestin, yang sangat mengujikan kita kan? Kalau kita pergi surau-surau, pergi masjid-masjid ya, muslimin sekalian, agak-agak berapa ramai orang solat subuh kan? Kalau pergi ke Melati ke kan, pergi ke masjid pusat Islam kan, berapa ramai. Tapi satu yang mengejutkan kita apabila beliau berkongsi bahawa subuh di bumi Gaza itu seumpama sembahyang Jumaat di tempat kita. Masya Allah kan? Inilah antara kekuatan-kekuatan bagaimanakah 68 tahun mereka berada di sana, tetapi still strong, still kuat untuk mempertahankan mereka. Itu satu fakta. Fakta yang kedua, kalau kita rujuk antaranya mereka juga mengatakan bahawa lebih 4,000 orang kanak-kanak ataupun orang dewasa di Palestin sebagai hufaz. Jadi mari kita muhasabah diri kita kan, kita dah lama duduk kat sini kan, berapa tahun kan, agak-agak kita hafiz kat mana, surah apa kita hafiz. Mungkin kita hafiz surah juzuk yang ke-30, tapi mereka ini dalam keadaan gawat, dalam keadaan gitu, mereka mampu untuk melahirkan para hufaz. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian-perkongsian ini akan membangkitkan kepada kita bahawa kemantapan akidah itu merupakan perisai yang ampuh. Mereka akan terus berjuang mempertahankan, dan kita sebagai umat Islam di sini dan masyarakat kampus, mudah-mudahan kita ambil peluang ini untuk kita ambil semua info-info yang ada untuk kita akhirnya selepas ini kita menolong mereka dengan kapasiti yang kita ada sebagai seorang pelajar. Kalaulah kita setiap orang di kalangan kita para pelajar ada FB, insya-Allah letakkan
letakkan di FB kita dan memberikan perkongsian kepada masyarakat luar. Mudah-mudahan isu ini lama-lama merasakan bahawa isu Palestin adalah isu kita. Jadi wallahualam, saya bukan nak berceramah tuan-tuan, tapi membangkitkan supaya perkongsian nanti boleh bertanya pada mereka apakah kekuatan-kekuatan yang boleh kita dapat. Mudah-mudahan dengan itu kita mampu menjadi pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang mampu untuk menegakkan Islam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian ambil peluang ini, perkongsian ini untuk kita memahami isu Palestin dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan kita menjadi anggota-anggota ataupun masyarakat yang prihatin, dan kita akan membawa misi ini kepada masyarakat luar supaya isu ini bukan hanya touch and go. Isu ini kena sentiasa kita war-warkan kepada masyarakat supaya ia menjadi awareness, keprihatinan kita bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kerling situasi. Segalanya berlumuran darah-darah basi. Apalagi dayaku selain menangisi, menjamah mayat-mayat saudara se-Islami. Tuhan, apa maksudmu menanyakan semua kepadaku? Katakan Tuhan, aku sanggup memberi rezeki walau aku terpaksa menjaga nyawaku sendiri. Nama rumahku habis melemah melihat keadaan bumi, keanehan yang terpampang di sana sini. Tuhan, namamu berada di merata-rata, di batuan, di kayuan, di tumbuhan maupun berpasiran. Engkau telah berbicara berkali-kali. Engkau berbicara melalui ombak tsunami. Tapi masih ramai yang buka bumi, masih ramai yang tak peduli. Engkau bersuara melalui bencana-bencana di bumi, tapi kami masih lalai, masih lagi hanyut dibuat mimpi. Saudaraku, bangun, lihatlah. Mahukah kalian, ibu bapa kalian dibunuh? Sanggupkah kalian lihat mereka dibunuh? Sanggupkah kalian melihat darah mereka ditumpahkan? Kenapa kalian begitu keras hati? Kenapa? Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah rakyat seperjuangan kita. Kita masih bersenang-senang di sini. Kita masih
Kita tidak mempedulikan nasib mereka. Saudaraku, kita bukan siapa dengan mereka. Di dunia ini kita tidak ada siapa lagi. Mereka lah sahabat, mereka lah teman, mereka lah sekeluarga dengan kita. Kenapa kita masih membiarkan Zionis, masih membiarkan Israel menindas mereka? Saudaraku, bukalah mata kita. Mereka adalah saudara kita. Tak sanggup untuk kita terus biarkan darah mereka melimpah di bumi Palestin. Palestin adalah negara kita. Palestin adalah tanah suci kita. Jangan biarkan dia dirampas oleh mereka yang kejam, mereka yang dilaknat. Sedarlah. Palestinku, tunggulah kami, sabarlah menanti. Kami sedang bekerja keras mempersiapkan tentera Allah menujumu. Demimu Palestin, demimu Palestin, kami kumpulkan orang-orang kami dalam suara jemaah kami. Kami kisahkan bagaimana darah-darah kamu ditumpahkan di bumi kamu sendiri. Kami kisahkan kepada mereka bagaimana mayat-mayat kamu dibiarkan bergelimpangan. Kami kisahkan bagaimana penderitaan yang telah kamu hadapi dengan mereka. Demimu Palestin, zikir kami kencang, jantung kami menangisi nasibmu. Palestinku, surga sudah pasti untukmu, untukmu darah kami. Kerana-mu Palestin membuka jalan perjuangan Islam. Kerana-mu Palestin, kami berjaya mengulangi sejarah kepemimpinan Islam. Allahu Akbar. Satu teknologi yang begitu canggih. Ketika kami mula sampai di sini, kami tak percaya bahawa teknologi ini dilaksanakan di Gaza. Dan kita boleh lihat keberkatan daripada usaha-usaha mereka, walaupun simple teknologinya, tetapi dengan keberkatan ini sebagaimana disebut oleh Allah SWT, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Negara yang penuh keberkatan. Hasil daripada keikhlasan dan usaha mereka, mereka berjaya menghasilkan ternakan lembu yang berjaya dan menghasilkan susu dan seterusnya. Ini adalah kilang keju yang diusahakan oleh Islamic Society of Jabalia.
Dan pengusaha ini ialah mereka yang mendapat latihan secara tidak langsung di negara Israel. Dan beliau sekarang ini berdedikasi untuk menjayakan projek kilang keju, dan ini merupakan keju yang terbaik di semenanjung Gaza, insyaAllah. Ini adalah kilang roti. Kalau kita lihat sana, Malaysian Palestinian Friendship Bakery, satu projek yang mana satu kejayaan juga. Mengikut maklumat yang kita perolehi, bahawa ini adalah kilang antara dua kilang yang terbaik di Gaza, dan rotinya sangat berkualitas. Kita lihat bahawa teknologi yang digunakannya begitu canggih dan berupaya untuk menghasilkan roti yang berkualiti tinggi. Dan roti-roti daripada kilang Malaysia ini sudah dikenali di seluruh Gaza. Malah mereka memilih roti ini untuk makanan mereka kerana kualiti yang terbaik di Gaza. Fully automatic dengan kos lebih kurang 450,000 US dollar. Tengok, ini adalah hasil roti hasil Malaysia. Dan alhamdulillah roti ini sebenarnya mempunyai tiga harga. Harga yang pertama ialah dijual dengan harga yang pasaran kepada mereka yang mampu membeli. Yang kedua ialah harga kos bagi mereka yang tidak mampu, dan bagi fakir miskin diberi dengan harga percuma. Dan ini adalah sumbangan roti-roti kepada penduduk yang fakir miskin, ya, diberi percuma. Inilah hasil kutipan daripada rakyat Malaysia melalui Aqsa Sharif. Kalau kita bayangkan, orang miskin di Malaysia ini, kita paling basic, kita makan nasi dengan kicap, tapi di sana ialah roti dengan keju. Sebab itulah projek Aqsa Sharif mengutamakan roti sebagai makanan asas dan keju sebagai makanan yang dimakan sekali dengan roti. Islamic Society of Jabaliyah melaksanakan banyak projek, termasuklah projek pendidikan, contohnya bagi memastikan bahawa kelangsungan generasi ini untuk terus membangun yang dididik semenjak daripada peringkat tadika lagi. Dan mengikut beliau tadi, bahawa sebahagian daripada hasil didikan di tadika ini sebahagiannya telah syahid dalam perjuangan mempertahankan Palestin. Yang mana mereka yang dah berumur antara 17-18 tahun, mereka ada yang telah syahid daripada didikan di sekolah ini. Ya, semampu mungkin mereka dididik dengan ini adalah salah satu lagi projek, iaitu food bank, yang mana nasi yang simple lah, boleh disebut sebagai nasi matluba ataupun nasi Arab, yang dihasilkan oleh Islamic Society of Jabaliyah, yang ada kilang di sini, dan diedarkan untuk sama ada edaran fakir miskin ataupun untuk jualan. Ini rombongan daripada Algeria melawat ke Islamic Jabaliyah, Islamic Society of Jabaliyah di food bank. Kami ketika bulan Ramadan pun melawat di sini, dan sumbangan rakyat Malaysia yang kita bawa ke sana untuk program berbuka puasa sempena bulan Ramadan diambil daripada food bank ini dan diedarkan kepada beberapa kamp pelarian dan juga di masjid-masjid yang kita kenal pasti, di mana kita adakan majlis berbuka puasa ketika bulan Ramadan yang lepas. Ini adalah mini market yang juga diusahakan oleh Islamic Society of Jabaliyah, yang mana sebahagian besar daripada produk-produk ini terpaksa diimport daripada tunnel daripada Mesir, kerana sekatan yang masih dikenakan oleh kerajaan rejim Zionis Israel. Selain daripada itu, Islamic Society of Jabaliyah membina seperti bangunan untuk menjadikan aktiviti anak-anak yatim di Gaza. Ini adalah projek pusat aktiviti anak yatim, yang mana kita tahu bahawa dengan serangan pada 2008 dan 2009, ramai di kalangan ibu bapa yang syahid, yang mana anak-anak yatim ni memang ramai di sana. Dan Aqsa Sharif
bersama dengan sumbangan rakyat Malaysia yang menaja anak-anak yatim, alhamdulillah kita telah salurkan melalui Aksara Sharif dan melalui Islamic Society of Jabaliyah. Dengan ini adalah edaran untuk anak-anak yatim, sama ada daripada Malaysia maupun yang ini adalah daripada Turki, sumbangan daripada NGO di Turki iaitu IHH. IHH adalah salah satu daripada NGO Turki yang besar yang menganjurkan Mavi Marmara, konvoi jalan laut Mavi Marmara. Syekh Abdul Rahim sendiri menyampaikan sumbangan kepada anak yatim. Juga mereka menjalankan projek iaitu ubah suai ataupun memperbaiki rumah-rumah untuk orang miskin seperti ini, dan juga projek pertanian. Contohnya kita tahu bahawa dalam serangan 2008 dan 2009 oleh rejim Zionis Israel telah memusnahkan banyak infrastruktur seperti saluran air dan sebagainya, dan juga pertanian. Jadi Islamic Society of Jabaliyah telah membangunkan semua projek pertanian seperti menanam semula buah pokok zaitun dan sebagainya. Ini Dr. Hafizi, pengurusi Aksara Sharif, ketika melawat di sana. Okey, ini adalah sumbangan. Satu lagi usaha Aksara Sharif dan juga Pertubuhan Ikram Malaysia ialah sumbangan korban ketika bulan Zulhijjah yang lepas, iaitu korban daripada rakyat Malaysia yang disalurkan melalui Pertubuhan Ikram Malaysia dan juga Aksara Sharif yang dilaksanakan di sana oleh Islamic Society of Jabaliyah. So untuk tahun yang mendatang ini, pelbagai program ini akan diteruskan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menyumbang melalui Aksara Sharif, sama ada untuk projek-projek yang sedang kita jalankan di sana maupun untuk sumbangan untuk korban di Palestin. Jadi saya ingat sekadar itu yang dapat saya ulas, dan mungkin Syekh Abdul Rahim Shihab sendiri akan memberi sepatah dua kata ataupun menyampaikan apa yang beliau rasa boleh dikongsi bersama kepada warga UiTM. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. My brothers, my sisters, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Firstly, I would like to send salam from your sisters and brothers from Palestine, from Gaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Dr. Zaid explained about the most important programs and projects which implemented by Islamic Society in Jabaliyah. One of these projects is the Malaysian-Palestinian Friendship Bakery. But Allah subhanahu wa ta'ala described the Muslims in Al-Quran al-Kareem that they are brothers. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. So these activities, this fund which sent to Palestine, to Gaza, it sure the meaning of this ayah إنما المؤمنون إخوة. So
I came from Gaza Strip, Gaza, which the people there live under the siege more than 5 years ago by Israel. The Palestinian people there who attacked by Israeli power since 3 years ago. The Israeli power attacked Gaza. They killed about 1,500 people. There were about 5,000 injured. Most of them are suffering until to now. They demolished about 20,000 houses in Gaza Strip. More than 5,000 shelters are demolished totally, and they destroyed infrastructures, hospitals, schools, and other buildings. And they destroyed the water wheels, the mosques, the agricultural land, and other places in Gaza Strip. The Israeli power, in the last aggression on Gaza, they demolished some mosques. It's the first time they targeted these mosques. Why? Because they know extremely that these mosques are graduated, the scholars, العلماء, graduated الشهداء, المجاهدين, the memorizer of Al-Quran al-Kareem, حفظت Al-Quran al-Kareem. The Israeli power don't allow to the fishermen to go across the sea more than 3 miles. If any fisherman go cross the sea more than 3 miles, they shouted them. And there is a lot of shaheed killed by Israeli power when they tried to enter the sea to get the fish. And the people in Gaza are suffering very much since 5 years ago when Israel closed all of the border which enter the goods, the medicine, the raw material, the construction material, the other needs for Gaza. So the Palestinian people from that time, from more than 5 years ago, they still getting the foods, medicine, other goods from the tunnels, underground tunnels from Egypt, and it's too expensive. So, Alhamdulillah, although of this bad situation in Gaza, the people in Gaza, they are patient, and Alhamdulillah, they are continuing the life. As you see in the film, the Palestinian people in Gaza like working, like doing more than speaking. So we prefer to starting my speech by this film, how we face the Israeli power. The Israeli power shouted the people in Gaza. They killed the people, but the people married in Gaza. They destroyed and demolished the houses, but the Palestinian people and charitable association in Gaza, Alhamdulillah, they rebuilt and
reconstruct this destroyed building. The Israeli power destroyed the agricultural land, but the Palestinian people replanted it and re-drilling new water wheels. Because we are on the right, as Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خاذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our Prophet, said that there is some people of the Muslim nation are still on the right, are facing their army. Sahabat asked, Ya Rasulullah, where are they living? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, they are living in Baytul Maqdis, Jerusalem, and they are living of the area which surrounding Baytul Maqdis. And as you know, and as you see on television, that the settlement and the Israeli soldiers are entering and going through the entrances of Al-Masjid Al-Aqsa, the court, the area of Al-Masjid Al-Aqsa. They tried many times to go on Al-Masjid Al-Aqsa. They want to destroy Al-Masjid Al-Aqsa and to build their Haykal Sulaiman. They call it Haykal Sulaiman, Sulaiman structure. They are there, but they want to destroy Al-Masjid Al-Aqsa. And every time they try to enter more and more and more. Israeli local governments in Jerusalem, every time they choose the people, the Muslim people who are living in Baytul Maqdis, the people who are living since hundreds of years, they choose them, and big Israeli Jewish from all of the world, from Bologna, from Romania, from Russia, and take them and put them in these houses, or they destroyed the eldest building and reconstruct new building with Jewish style. They want to change everything. They want to change the style, the Islamic style of architecture in Jerusalem. And they every time building new projects, new houses around Baytul Maqdis. And Alhamdulillah, although of this situation, we continue to facing them. And up to our Prophet speech sallallahu alayhi wa sallam, he said, لا يزال المسلمون يقاتلون اليهود حتى ينطق الشجر وينطق الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. The Muslim still fighting the Jewish until the stone and the trees speak and call the Muslim, Ya Abdullah, come in. Here behind me there is Jewish, come in and kill him. We are on the right. We are on the right, and we will fight them until to return our land, until to get until to Al-Masjid Al-Aqsa get the free, inshallah.
the Israeli power, when they are coming, enter Gaza, for example, or in the West Bank, when they enter the village and the Palestinian cities, they destroyed the olives tree, az-zaytun. Why az-zaytun? Because az-zaytun is shajara mubaraka, tree mubaraka. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Al-Quran al-Kareem. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. So Alhamdulillah, we are in the Islamic society. We established this society in Jabal, established since 1979. We have a lot of programs, one of them to sponsor the orphans. Alhamdulillah, we sponsored more than 3,000 yatim orphans and more than 1,000 of the most poor families in Gaza Strip. We help the students pay the fees for the students who can't pay the fees to the schools and universities. And Alhamdulillah, last 2 years ago, we implemented some developmental projects which aims to reducing the suffering of the people in Gaza and to provide some job creation for the people who has no job, jobless, and to improving Gaza Strip with the local production instead of the Israeli production. Alhamdulillah, we have a good relationship with other Islamic organizations. One of them, Aqsa Sharif in Malaysia. Thanks for Aqsa Sharif, who send fundraising and support, send fundraising to execute these projects such as the cattle farm, the fish farm, the Malaysian-Palestinian Friendship Bakery, and the clothing of the winter for the poor children in Gaza Strip. Thanks for Ikram, thanks for Viva Palestina, thanks for all of the people in Malaysia who donate the money for their brother and sisters in Gaza Strip. Finally, I pray Allah subhanahu wa ta'ala as meet you here in Malaysia, to meet you in Al-Masjid Al-Aqsa, and to pray together in Al-Masjid Al-Aqsa after getting free to Palestine, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to meet you with our Prophet, with Al-Nabiyyin wal-Salihin wal-Shuhada, وحسن أولئك رفيقا in paradise, in Al-Jannah, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah khair, and thank you very much. We wish to our guest speaker, Brother Senior Abdul Rahim Shihab. We will now allow, sekarang kita akan membenarkan sesi soal jawab dalam lebih kurang 10 minit. Sekiranya ada sesiapa yang ingin mengajukan soalan, ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada tetamu dengan kita, bolehlah berbuat demikian. InsyaAllah mikrofon akan disediakan. Siapa ada soalan, sila angkat tangan. InsyaAllah kita akan berikan mikrofon. Okay. Brothers, sisters, our guest, Brother Abdul Rahim Shihab, and Board of Trustees Aqsa Sharif, Dr. Zain Kandar, Director Program, and the Chairman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pertamanya kita banyakkan syukur kepada Allah SWT. Malam ini kita dapat bertemu, dan saya ingin mengambil sedikit masa tuan-tuan dan puan semua untuk memperkenalkan satu program yang disebut sebagai Global March to Jerusalem. Alhamdulillah, ketika saya pergi ke Lebanon pada 2 tahun lepas menghadiri satu kursus sama University of Palestine di Lebanon Islamic University. Ketika itu George Galloway merupakan pengasas Viva Palestina World telah berkata di hadapan pentas bahawa kita telah berjaya memasuki Gaza sebanyak 5 kali. InsyaAllah, dengan penuh faham, George Galloway mengatakan InsyaAllah kita akan march to Jerusalem 2 tahun lepas. Dan Alhamdulillah, pada tahun ini, pada 30 bulan Mac, kita akan menganjurkan program Global March to Jerusalem. Saya harap boleh tunjuk slide dia. Okey, program ini adalah merupakan program kemanusiaan yang dianjurkan di seluruh dunia. Ianya diadakan di London, Paris, New York, di Lebanon, Syria, Middle East, Pakistan, dan juga Malaysia, di 5 buah kontinen di seluruh dunia. Dan saya tunggu apa tu kita punya attention pasangan slide. Okey, InsyaAllah next. Program ini logo dia, Global March to Jerusalem, GMJ. Kalau tuan-tuan dan puan-puan adik-adik type di Google Global March to Jerusalem, kita akan dapat satu website. Next. Ini saya boleh langkah terus, insyaAllah. Dah banyak kali kita teruskan. Okey, kenapa 30 Mac? Kerana pada 30 Mac tahun 1967 telah berlaku satu rampasan tanah umat Islam di Palestin yang secara besar-besaran, dan pada setiap tahun di Baitul Maqdis mereka telah mengadakan program untuk memperingati peristiwa tersebut. Dan pada tahun ini insyaAllah kita akan mengadakan march tersebut, dan di Malaysia kita adakan beberapa series of program. Dan di sana ada lebih daripada 100 prominent figures in the world, termasuklah Desmond Tutu, George Galloway, Tun Mahathir, Tony Tua, Zulkifli Ahmad di Malaysia. Lebih daripada 100 orang prominent figure yang telah endorse the document dan bersetuju untuk bersama-sama dengan program ini. Jadi program ini cross political party, cross racial, cross religion. Jadi kita akan melibatkan seramai mungkin manusia tanpa mengira agama, bangsa dan negara mereka. Next. Teruskan. Ini antara NGO yang bersama-sama kita yang telah menghadiri meeting kita yang pertama. Asasari, MAPIM, Viva Palestina Malaysia, Haluan Palestin, PIKOM, Al-Quds Institute International, Mawaddah, Muslim Care, PDPF, Perdana Global Peace Foundation, Tuan Mahathir fungsinya, dan banyak, lebih daripada 20 NGO di Malaysia. This is the supporters. Mercy Malaysia, Ikram, Abin, Jim, Islamic Relief, Teras. Teruskan. Okey, kita akan mengadakan beberapa aktiviti. Teruskan. Teruskan. Okey, ini antara aktiviti yang kita akan pada
ketika ini kita ada banyak buat flash mob. Dan tadi yang saya difahamkan di sini telah diadakan flash mob di KL Central, Bukit Bintang, Masjid Asy-Syakirin, KLCC, ITM dan banyak tempat lagi. Dan pada 17 Mac nanti kita akan adakan regional superbike konvoi. Kita bagikan kepada 4 zon: utara, selatan, tengah, timur. Dan insya-Allah superbike yang terdiri daripada motor-motor besar ni, Kawasaki, BMW, Harley Davidson, skuter, mereka akan mengadakan regional konvoi di tempat masing-masing. Dan insya-Allah akan dilepaskan oleh mereka yang berpengaruh. Kemudian kemuncaknya pada 30 Mac kita akan mengadakan konvoi besar-besaran di seluruh Malaysia, daripada utara, selatan, pantai timur dan tengah, akan berkonvoi motor besar, juga motosikal. Saya tengok student sini ramai motosikal kan, ada yang ramai ada motosikal dan boleh join, kereta pun boleh. Jadi sila daftarkan nama anda kepada pengurusi Asas Tarif Shah Alam, iaitu saudara Maliki Abdul Ghani. InsyaAllah kita ada buat t-shirt dia. Next. Ni t-shirt dia, insyaAllah kita berikan t-shirt ni secara percuma kepada peserta-peserta konvoi, insyaAllah. Yang wanita pun kita akan buat t-shirt lengan panjang jadi kena daftar nama. Cuma kita limitkan untuk 17 hari bulan ni kepada 50 buah motosikal dan juga 20 buah kereta. Jadi kena first come first serve lah. Terus kan? This is the poster yang akan kita edarkan. Tempat berkumpul pada 30 Mac tu insya-Allah kami cuba dapatkan dataran mereka, tapi dah ada orang guna. Stadium Melawati pun ada orang guna juga. Dan the next tempat yang kita cadangkan ialah di dataran kemerdekaan, insya-Allah. Okay. Dan pada malam tu insya-Allah kita akan adakan persembahan antara kita ada jemput juga the non-Muslim to share their feelings about the Palestinian, dan juga mungkin wakil daripada gereja, wakil masyarakat Hindu, masyarakat India, masyarakat Cina. Okay. So jemput semua hadir ke program insya-Allah. Dan kita ada sediakan video klip untuk ni. Jadi saya persilakan teknisi kita untuk menunjukkan video klip yang telah kita hasilkan, insya-Allah.
Jadi itulah sedikit perkongsian kami, dan saya ingin menyeru kepada semua pelajar, semua pensyarah, semua kaji tangan ITM ini untuk bersama-sama untuk kita menyumbang untuk menjayakan Global Master Jerusalem ini. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan amat kami galak harapkan, kerana ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagaimana yang Syekh bacakan ayat tadi. Dan sebagai penutupnya, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan adik-adik semua dengan potong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa istat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah serta syurga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra, iaitu mereka yang menginfakkan harta benda mereka dikala mereka lapang maupun dikala mereka sempit. Jadi kalau pada malam ni tuan-tuan adik-adik semua lapang kan, awal bulan kan, boleh menyumbang RM20. Alhamdulillah, kalau ada RM4,000 kita ada RM80,000 malam ni, insya-Allah. Jadi demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Encik Zulharif atas penerangan beliau. Diharapkan hadirin sekalian dapat memberi sokongan yang baru terhadap program Global Master Jerusalem yang akan diadakan pada hadapan. Sekarang ini saya ingin menjemput ceramah undangan kita diiringi Wakil Al-Ustaz Sharif untuk naik ke pentas untuk menerima cedera hati. As a token of appreciation, I would like now to invite our guest speaker to come to the stage to receive our token of appreciation. Wakilkan hal ni bagi dia. Dah cukup lah. Tunggu baik sekali. Silang lagi masanya. Demikianlah berakhirnya program perkongsian Palestin kita pada malam ini. Tapi sebelum kita meninggalkan dewan, ada beberapa pengumuman penting yang saya ingin buat, iaitu berkenaan dengan rupuan aktiviti. Rupuan aktiviti malangnya tidak mencukupi. Jadi bagi mereka yang tidak berkumpulan, ada penyelesaiannya. Sila dengar arahan saya dengan jelas. Bagi yang tidak berkumpulan, sila isi nama anda di kertas yang telah diedarkan di tempat duduk masing-masing. Dan apabila telah kupon yang tidak mencukupi itu telah disiapkan, kami akan mengumumkan kupon tersebut di Facebook kami. Boleh type Kelab Rakyat Dinamik di Facebook. Nanti boleh ketiklah kupon masing-masing selepas kupon itu disiapkan. Tolong pastikan di borang yang diedarkan tadi anda mengisi butiran seperti nombor telefon, semester, kursus dan college keimanan masing-masing. Dan yang terakhir sekali, bagi mereka yang datang dengan bas, sila dapatkan bas masing-masing di tempat di mana anda diturunkan tadi sebelum program bermula. Dan itu bagi pihak Kelab Rakyat Dinamik UiTM Shah Alam, kami berbangga dengan kehadiran anda semua di majlis kami, dan kami berharap agar kita dapat berjumpa lagi di program dan
Allah meninggalnya sebenarnya bagi kita atas pengorbanan yang kita lakukan pada malam ini, masa, tenaga dan sebagainya. Dengan itu, saya mengundurkan diri dan Ke mana kau mengigau? Allah khairan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abang. Ulu cepatlah. Kau mesti sikap peluang yang tu. Bagi siapa yang ada masa terluang, bolehlah melawat gerai Asal Syarif yang berada di luar Dewan sambil berbeli, sambil menyumbang. Dia tahu dah. Dia ke atas. Dia bukan lambat. Dia barengi. Kita dia sekali. Sila pastikan anda pergi ke Facebook kami untuk mengetahui perkembangan terkini tentang kupon. Jangan lupa untuk like Facebook kami, Keluarga Dinamik. Jangan habis lah stop dulu. Tapi nak collect kat mana? Tahu lah nak bawa bangka je lah. Keluar. Siang kau.
yang kertas tu. Iya, tadi dah ada orang ya. Ni depan ni. Dah, yang depan dah yang ni, atas ni. Mana? Ni. Kabur. Okey. Mak so je tak tahu. Minta ni.